Salam sejahtera, saya Syabna Sriana Propai Kumaran dari SMK Kaimun. Buku Imbasan Seorang Pendidik karya Dato' Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Majid merupakan sebuah meya yang mengisahkan perjalanan hidup penulis sebagai seorang pendidik yang telah menabur bakti dalam dunia pendidikan di Malaysia. Buku ini menggambarkan pengalaman beliau sejak zaman kanak-kanak, perjalanan menurut Islam, karya sebagai guru dan pentadbir pendidikan serta sumbangan dalam memajukan sistem pendidikan negara. Melalui meya ini, pembaca dapat memahami cabaran, mengalami dan nilai-nilai yang membentuk seorang pendidikan yang berdedikasi. Pada bahagian awal buku, penulis menceritakan latar belakang kehidupan sejak kecil. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sederhana, namun keluarganya sangat melibatkan pendidikan yang nilai-nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan kejujuran. Sejak kecil lagi beliau telah didik untuk menghargai ilmu pengetahuan dan berusaha sungguh-sungguh dalam pelajaran. Walaupun kehidupan tidak sentiasa mudah, dorongan daripada keluarga menjadi sumber kekuatan yang membantu beliau mencapai kejayaan pendidikan. Semasa zaman persekolahan, penulis menunjukkan minat yang mendalam terhadap pembelajaran dan juga terhadap dunia pendidikan. Beliau bukan sahaja berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam pelajaran tetapi juga mula menyedari kepentingan pendidikan dalam bentuk masa depan masyarakat. Pengalaman belajar di sekolah membuka mayat dan peranan guru sebagai individu yang sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga bentuk akhlak yang sahsia dan pelajar. Selepas menamatkan pengajian, beliau memilih untuk menceburi bidang penguruan. Keputusan ini lahir daripada minat yang mendalam untuk mendidik generasi muda serta menyumbang kepada pengembangan negara melalui pendidikan. Kejayaan sebagai guru memberi beliau peluang untuk berintegrasi dengan pelajar daripada pelbagai latar belakang serta memahami cabaran yang dihadapi oleh sistem pendidikan masa itu. Sebagai seorang guru, Dato' Haji Abdul Rahim menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Beliau percaya bahawa seorang guru bukan sekadar menyampaikan pelajaran di bilik darjah, tetapi juga peranan sebagai pembimbing, penasihat, contoh teladan kepada pelajar. Oleh itu, beliau sentiasa berusaha memastikan bahawa pelajaran bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga membina sikap yang positif dan nilai moral yang baik. Sepanjang kerjaannya dalam bidang pendidikan, Dato' Haji Abdul Rahim sentiasa menekankan kepentingan nilai-nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan semangat kerjasama. Beliau percaya bahawa pendidikan hanya bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tetapi juga untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Buku ini juga menggambarkan perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan Malaysia sepanjang tempoh karya penulis. Dunia pendidikan sentiasa mengalami perkembangan dalam pembaharuan dari semasa ke semasa. Penulis menyaksikan sendirian bagaimana sistem pentadbiran berubah untuk memenuhi keperluan masyarakat yang semakin berkembang. Walaupun perubahan ini kadang-kala membawa cabaran baru, beliau melihatnya sebagai peluang untuk memperbagti mutu pendidikan. Salah satu aspek kepentingan dalam buku ini ialah memperkenalkan terhadap hubungan antara guru, pelajar dan masyarakat. Penulis percaya bahawa pendidikan yang berkesan memerlukan kerjasama daripada pihak guru, ibu bapa dan masyarakat perlu bekerjasama untuk memastikan pelajar dapat pendidikan yang terbaik. Hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat dapat membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih positif. Memoir ini juga mengandungi pelbagai kisah pengalaman yang memberi inspirasi. Penulis berkongsi pengalaman berintegrasi dengan pelajar yang mempunyai latar belakang dan cabaran yang berbeza. Ada pelajar yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan, namun berjaya mencapai kejayaan melalui usaha dan dorongan yang diberikan oleh guru. Kisah-kisah ini menunjukkan bertaraf kepentingan peranan guru dan membantu pelajar mencapai potensi mereka. Selain itu, buku ini turut menonjolkan pengorbanan yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik. Tugas seorang guru bukanlah sesuatu memudahkan kerana ia memerlukan kesabaran, komitmen dan dedikasi yang tinggi. Guru seringkali perlu meluangkan masa tambahan di luar waktu sekolah untuk menyediakan bahan pengajaran, pembimbingan mereka serta menyelesaikan pelbagai tanggungjawab lain. Secara keseluruhannya, Imbasan Seorang Pendidik merupakan sebuah karya yang penuh dengan pengalaman, pengajaran dan inspirasi.
Buku ini bukan sahaja menceritakan kisah kehidupan seorang guru yang berdedikasi tetapi juga memberikan gambaran tentang cabaran dan perubahan dalam dunia pendidikan Malaysia. Pengalaman yang dikongsikan oleh penulis menunjukkan bahawa pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam bentuk masa depan individu yang masyarakat. Kesimpulannya, pemuai ini mengingatkan pembaca tentang betapa pentingnya peranan seorang pendidik dalam membina generasi berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Pengalaman hidup Dato' Haji Abdul Rahim ini, Haji Abdullah Majid membuktikan bahawa dengan semangat dedikasi dan usaha yang tinggi, seorang guru mampu memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Buku ini menjadi sumber inspirasi kepada para pendidik dan juga sesiapa sahaja yang menghargai nilai ilmu dan pendidikan. Sekian, terima kasih.